Mana adakah lagi berbaloi sama ada motor second hand ataupun motor baru? Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera. So, topik pada hari ini ialah perbandingan ataupun perbezaan mana adakah lagi berbaloi sama ada motor second hand ataupun motor baru untuk motosikal Kapcai. Okey, seperti sedia maklum kalau motor baru, kalau beli tu lah, first kita akan dapat perlindungan insurans lah. Insurans tu tinggi, kita kena bayar, dan harga pun agak tinggi sikit lah. Kalau kita beli cash mungkin akan bawah sikit lah, tapi kalau kita bayar bulan-bulan dia akan jadi mahal lah. Patutnya harga dia mungkin lah 8,000 dia akan jadi berbelas ribu bila kita start masuk dengan interest. Tetapi kalau untuk motor second hand, kebanyakannya memang cash lah. Ada pun untuk orang cakap interest dia tak terlalu tinggi sangat. Insurans pun dia tak terlalu tinggi sangat berbanding kalau motor baru. Tapi dia ada waranti lah. Kalau untuk motor baru memang ada waranti. Untuk motor second kebanyakannya memang tak ada waranti. Tapi orang cakap kalau dari segi orang cakap penjimatan, contohnya yang kaki-kaki modify, yang cakap nak laju sikit, macam bagi saya lebih berbaloi beli motor second lah berbanding kalau motor baru. Sebab apa? Sebab kalau motor second hand ni ada yang jual dah siap spek. Sebab setiap spek nak dibuat tu kadang-kadang hampir harga sebiji motor bila nak buat tu. Tapi bila orang jual sekali dengan motor second, dia jadi macam satu harga je. Contohnya saya cakap okey, nak buat modify mungkin dalam 4,000 ke 5,000. Tapi kalau kita beli motor second, harga tu dah dapat dah harga yang dah siap. Sebab kalau kita beli motor baru, kemudian kita modify. Contohlah saya cakap harga tu, bagilah harga motor 8,000. Aku beli cash lah, contoh kau beli cash 8,000 motor baru. Kau nak modify, kau kan tambah juga 4,000. So jadi belah ribu juga cerita dia. So jadi banyak abang. Itu kalau modify bang. Tapi kalau motor saya nak standard kilang, ada juga sama juga. Harga standard kilang kebanyakannya dia orang dah restock. Kalau kat kedai kalau kat kedai kebanyakannya dah restock. Maksudnya ialah dia dah membaik pulih balik seperti asal. Cakap standard kilang balik tapi tak semestinya macam semua baru. Tapi orang cakap elok dipakai berbaloi dengan harga yang jauh lebih murah. Dan selalunya kalau Kapcai ni dia tak ada masalah-masalah yang kritikal. Brand-brand yang tertentu dia masalah dia tak ada kritikal pun. Dia benda tu just part macam tu je. Dia tak ada benda ni ada akan rosak sampai nak kena repair sampai ribu-ribu, tak. Dia akan part dia sikit-sikit je. Dia tak banyak. Ikut pada setengah-setengah brand lah. Bukan tak ada brand yang banyak yang problem yang orang cakap ribu-ribu. Ada, tapi orang cakap kena pandai pilih lah. Kena pandai pilih motor brand apa, dan orang cakap second hand berbaloi ataupun tak. Kalau berbalik pada motor baru, sedap pakai, kita tak perlu pening, ada rosak ke tak. Tapi kalau balik pada motor yang second hand, sama juga kalau benda tu kau beli kat kedai. Kebanyakannya beli kat kedai ni dia dah restore semula. Maknanya hampir keseluruhan. Contohlah orang cakap boleh lepas overhaul, maknanya road semua tukar baru, bearing tukar baru. Mana yang boleh pakai mungkin ada sikit-sikit. Contohlah gearbox, takkan nak tukar baru gearbox tak tukar baru, paling-paling bearing tukar. Gearbox pakai balik sebab gearbox ni jarang rosak, so pakai balik. Contoh macam oil pump tukar, timing chain tukar, so dah hampir baru dah semua. Dan berbaloi kita beli pun dengan harga yang jauh lebih murah. Sebenarnya kita nak cakap separuh, aslinya mungkin lebih daripada separuh. Mungkin dalam 1/3 dia daripada harga yang kau beli baru. So gap dia terlalu banyak dan sangat berbaloi. Ada lagi yang kaki modify, yang jenis yang memang jenis anak muda sekarang anak muda sekarang ni jenis yang memang asal beli nak cakap lah bang, saya nak beli untuk standard kilang, tak payahlah. Kebanyakannya peratus memang beli paling-paling dia nak laju sikit. Laju sikit pun makan ribu juga bang, paling-paling 1,000 tak lari. Untuk starting je ECU tukar, throttle body, exhaust, itu yang dekat 1,000 dah bang. Itu saja masuk lagi harga motor. Kalau beli kebanyakannya motor dah siap, ECU dah ada, exhaust dah ada, throttle body dah ada. Itulah perbezaan dia. So kau kena pilih mana satu yang terbaik untuk korang. Kalau korang rasa yang kaki modify better je, kau beli motor second je. Tapi kalau orang cakap nak pakai untuk cakap saya nak pakai standard bang, saya nak asal lah motor baru, belilah. Tapi memang harga dia berbeza sikit lah. Tepuk dada lah. Ataupun ikut pada bajet korang. Mungkin orang cakap bang motor second saya nak kena pakai cash. Itulah mungkin ada pro and con dia lah. Mungkin cari cash, tapi bagi saya better lagi kau bagi cash, tak ada hutang lah. Maknanya sekali jalan je. Tapi kalau mungkin ada juga yang tak mampu untuk simpan kan. Faham je. So kau kena pilih sendiri mana yang berbaloi untuk korang. Okey, dari segi orang cakap mungkin ada keburukan sikit. Orang cakap bang motor second ni mungkin ada pengalaman yang mungkin korang boleh cerita kan. Mungkin ada lah pengalaman yang kurang baik lah orang cakap. Contohnya kita beli motor tu tak ngam ataupun motor tu banyak rosak lah. Kebanyakannya kena macam ni, kebanyakannya kat tangan orang. Sebab apa? Sebab diorang bila diorang fikir mak ada rosak, diorang akan cepat-cepat jual motor tanpa korang tahu masalah tu lah. So dinyatakan semua okey, tapi bila kau pakai dalam masa mungkinlah seminggu kau akan jumpa masalah. Sebab apa? Sebab knowledge korang tak ada. Macam dekat sini kita akan beritahu direct benda yang ada kerosakan ke, apa yang kita repair, kita akan beri tunjuk bil apa yang kita repair sebenarnya motor yang dapat. Sebab kita ada jual beli motor macam kat sini jual beli motor, dan itu adalah satu kelebihan lah. Sebab kita jual dan kita beli balik dan kita repair dan kita tahu condition yang kita berikan kepada yang pembeli yang baru, maknanya pembeli di condition yang terbaik terbaik maknanya berbaloi dia beli dengan motor yang dah di restore semula. Maknanya enjin tu dah dibaik pulih, bukannya dah pakai tak ngam, asal tak ngam jual. Bukan. Kat sini dia dapat kita bawa rasa tak ngam, handling semua tak ngam, kita akan betulkan tayar, contohnya rim, bearing ataupun tayar tu ada gelong, kita akan repair. Benda tu akan buat semula sampai kat tangan buyer yang baru mesti cun-cun lah. So kalau korang yang nak mencari motor yang second hand, nak yang trust dan pastinya restore semula lah enjin, maknanya enjin tu dalam keadaan yang baik lah. Boleh contact nombor admin di bawah, boleh contact lah, boleh survey dulu kan, tengok tak kena bayar pun, tekan dan boleh deal untuk tengok. Kalau mana yang suka konten macam ni, jangan lupa follow dan jangan lupa subscribe, follow, subscribe,
share. Itu saja. Jangan lupa komen juga. Mungkin ada pendapat kurang. Sebab ini ikut pendapat saya. Mungkin ada pendapat kurang yang jauh lebih baik. Boleh komen ataupun nak nyatakan je apapun. Itu saja. Bye bye.